Pasaran perpindahan Liga Super Malaysia musim 2025-2026 terus mencuri tumpuan apabila dua pasukan besar, Selangor FC dan Sabah FC, masing-masing memperkenalkan tonggak import baharu dari luar negara. Seorang sayap muda dari Korea Selatan kini menyertai gergasi merah, manakala sang badak pula membawa masuk jeneral tengah dari Croatia sebagai pengganti pemain kebangsaan, Stuart Wilkin. Persoalannya, siapakah mereka dan sejauh mana impak kehadiran ini kepada pasukan masing-masing? Jom kita kupas satu persatu. Selangor FC secara rasmi menambah sengat di jentera serangan dengan membawa masuk pemain sayap dari Korea Selatan, Kim Ji-ho, bagi menghadapi baki musim 2025-2026. Pemain berusia 22 tahun ini merupakan produk pembangunan bola sepak Korea Selatan selepas melalui sistem akademi ternama seperti Suwon Samsung Bluewings dan Seongnam FC sebelum meneruskan perkembangan kariernya di peringkat universiti bersama Korea University. Kim mula merasai pentas profesional pada Julai 2024 bersama Suwon Bluewings dan berjaya merekodkan 22 penampilan kompetitif dengan sumbangan 4 gol serta 3 bantuan jaringan dalam saingan K-League 2 dan Korea Cup. Dikenali sebagai pemain sayap yang pantas, agresif dan berani mencabar pertahanan, Kim melihat Selangor FC sebagai destinasi ideal untuk melonjakkan kariernya ke tahap lebih tinggi. Beliau turut memuji visi kelab, kualiti kejurulatihan, serta sambutan positif rakan sepasukan yang memudahkan proses penyesuaian bersama gergasi merah. Malah, Kim juga menyifatkan sokongan penyokong Selangor FC sebagai antara yang paling luar biasa pernah dilihat dan tidak sabar untuk merasai sendiri suasana perlawanan di hadapan penyokong setia Red Giants. Sementara itu di Kota Kinabalu, Sabah FC pula mengumumkan ketibaan pemain tengah Croatia, Duja Ljubic, sebagai tonggak import terbaharu sang badak. Pemain berusia 24 tahun itu diperkenalkan secara rasmi oleh pihak pengurusan kelab dalam satu kenyataan menyambut kehadirannya ke negeri di bawah bayu. Ljubic sebelum ini beraksi bersama NK Vase dan merupakan bekas pemain remaja RNK Split, antara kelab yang terkenal dengan pembangunan bakat muda di Croatia. Kehadiran Ljubic dilihat sebagai pengganti kepada Stuart Wilkin yang memilih kembali menyertai Johor Darul Ta'zim dalam tertingkap perpindahan kedua Liga Super. Menariknya, Ljubic bukan sekadar pemain tengah menyerang, beliau juga mampu beraksi sebagai pemain tengah box-to-box atau pemain tengah bertahan, memberikan fleksibiliti besar kepada taktikal Sabah FC. Pemain ini akan menyarung jersey nombor 22 dan menjadi tonggak import terbaharu Sabah selepas kehadiran Ernesto Fumifa dan penyerang Haiti, Vance Belfort. Kehadiran Kim Ji-ho dan Duja Ljubic jelas menunjukkan kesungguhan Selangor FC dan Sabah FC untuk terus bersaing sengit dalam baki saingan Liga Super Malaysia termasuk ACC Shopee Cup dan MFL Challenge Cup. Kini tumpuan terarah, adakah kedua-dua rekrut ini mampu memberikan impak segera dan menjadi pembeza musim 2025-2026? Sama-sama kita nantikan aksi mereka di atas padang. Jika anda rasa perpindahan ini menarik, jangan lupa like, komen langgan saluran ini untuk lebih banyak berita bola sepak tempatan dan antarabangsa.